Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita podcast bersama dengan Seindah TV. Kita bersama dengan tetamu jemputan kita. Diperkenalkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Nizam bin Muhammad Ali Bakia. Kelas? Saya kelas 5 harmoni. 5 harmoni. Okey, Haras Haras, saya nak tanya, pada minggu lepas awak terpilih mewakili sekolah untuk pertandingan apa tu? Pertandingan MSSD bawah 12. Apa dia? Sukan apa? Sukan bola sepak. Sukan bola sepak. Okey, baik. Pertama sekalinya, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tahu Haras ni berperanan sebagai posisi apa dekat dalam tim? Saya bermain di dalam tim sebagai posisi kiper. Kiper. Penjaga gol lah. Penjaga gol. Okey. Baik. Saya tanya Haras lah. Okey. Kalau sebelum ni memang di sekolah ataupun awak pernah main kelab ke macam mana ke? Main kelab? Main kelab. Jadi siapa yang dapat tengok bakat awak tu? Mula-mula saya main kelab, daripada kelab tu saya main kiper. Okey. Lepas tu saya dah lama main kelab, saya masuk main sekolah. Siapa yang pilih main sekolah? Sir Azmi. Sir Azmi. Okey. Masa tu darjah berapa? Darjah 3. Darjah 3. Oh, darjah 3 dah main bola dah di sekolah. Okey. Seterusnya? Sekarang siapa coach? Sekarang Cikgu Amirul. Cikgu Amirul. Okey, baik. Okey. Posisi keeper, dah bermain. Sekarang darjah 5. Maknanya tahun depan boleh main lagi dah? Boleh. Okey, baik. Okey, sepanjang pertandingan tu, boleh awak cerita tak apa cabaran paling besar lah awak dekat padang? Cabaran ke masalah paling besar sepanjang berlakunya pertandingan tu? Cabaran awak? Cabaran paling besar. Cabaran ni yang buat awak rasa susah lah nak hadapi, ataupun tim mana yang paling kuat awak rasa? Kejap-kejap tengah duduk relax, bola datang. Kejap-kejap bola datang. Pasukan mana? Pasukan Rantau Panjang. Rantau Panjang Oh, Rantau Panjang yang awak kalah tu. Berapa kosong kalah masa tu? 1-0. 1-0. 1 ke 2? 2 kosong. 2-0. Masa tu awak main ke tak? Tak, saya simpanan. Last tu baru saya main. Oh. Keeper asal darjah berapa? Darjah 6. Darjah 6. Awak yang kedua? Oh, okey, baik. Okey, soalan seterusnya lah. Untuk sekarang, bila dah habis MSD, biasa untuk kelab awak ni, ada game lagi tak lepas ni? Ada. Biasa dia buat dekat mana? Dia buat dekat sekolah. Main kelab. Kelab. Oh, kelab selalu dia buat dekat Padang Turf. Padang Turf. Dekat mana tu Padang Turf? Kat KSL. KSL. Oh, Esplanade. Okey, baik. Yang ada berapa court? 1, 2, 3. 3 court dah? Okey, baik. Okey, soalan terakhir Soalan terakhir. Apa harapan awak sebagai seorang pemain bola? Saya untuk bermain bola lagi jauh. Lebih jauh. Okey, peringkat mana? Kat Selangor, Malaysia. Peringkat Selangor, Malaysia. Okey, soalan terakhir sebelum kita serahkan kepada jemputan berikutnya. Siapakah idola awak dalam sukan bola sepak? Di peringkat, tak kisah di Malaysia ataupun di antarabangsa. Casillas. Casillas? Oh, antarabangsa lah. Casillas sekarang dia keeper negara mana? Negara. Tek. Negara. Kelab mana? Kelab. Real Madrid. Betul? Casillas. Betul? Real Madrid. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih kepada Haras kerana sudi bersama kita pada hari ini. Okey, kita akan pergi kepada jemputan berikutnya. Okey, baik. Berikutnya kita bersama dengan jemputan kita yang kedua, iaitu adik Muhammad Idlan Al-Ataf. Okey. Sebelum tu saya minta perkenalkan diri dulu, Idlan. Nama saya Muhammad Idlan Al-Ataf bin Muhammad Ridwan dari kelas 5 harmoni. 5 harmoni juga. Sekali dengan Haras lah. Okey, Idlan. Di posisi manakah awak bermain bola sepak? Striker. Apa striker tu? Penyerang. Oh, penyerang. Okey, sepanjang kejohanan MSSD minggu lepas, berapa gol yang awak dah jaringkan? Tak ada. Awak striker ke keeper? Striker. Okey. Awak bermain ataupun sebagai reserve sahaja? Bermain penuh ataupun sebagai simpanan? Simpanan. Bermula dengan simpanan lah. Okey. Sekarang awak darjah 5. Bermakna tahun depan boleh main lagi lah. Okey, tahun lepas dah wakil sekolah dah?
pergi sekolah. Tahun lepas main dekat mana awak ingat? SK Pelabuhan Utara. Pelabuhan Utara. Tahun lepas menang? Tahun lepas pernah skor gol? Sumbat gol? Pernah? Tak pernah? Okey. Jadi siapa yang tarik awak tiba-tiba untuk bermain sebagai posisi penyerang? Azmi. Azmi nampak awak penyerang? Okey. Lepas tu Cikgu Amirul bagi awak penyerang juga? Oh, okey, baik. Okey. Kalau awak tengok sekarang kan musim Piala Dunia. Piala Dunia. Baik. Soalan saya kepada awak. Negara mana yang awak rasa boleh pergi final lah? Argentina versus dengan siapa? Perancis. Oh, Argentina lawan Perancis. Mbappe lawan Messi lah maksudnya. Okey, baik. Awak sokong mana? Siapa yang menang nanti? Argentina. Okey, baik. Bukan tahun lepas dah menang lah. Bukan sebelum ni dah menang dah Argentina. Dah kan? Okey, baik. Okey, soalan berikutnya. Untuk Idlan lah. Awak pernah main kelab juga ke? Kelab mana nama kelab? Indah Youngster. Indah? Youngster. Indah Youngster. Okey, baik. Biasa dekat mana berlatih? Dekat custom. Dekat custom? Dulu dekat Teluk Nipah. Oh, dulu dekat Teluk Nipah. Dia punya coach ni daripada custom ke? Atau daripada mana? Jiran saya. Jiran awak? Awak dulu dekat custom ke? Oh, jiran awak yang handle Indah Youngster ni. Okey. Biasalah saya tanya awak, Ilan. Okey. Sebagai seorang pemain penyerang, boleh awak ceritakan ataupun boleh awak bagi tahu siapakah idola awak sebagai penyerang? Messi. Okey, Messi untuk dunia. Untuk negara Malaysia? Arif Aiman. Oh. Tapi awak bukan Kelantan. Kelantan awak? Kelantan. Oh, Kelantan dia. Okey, baik. Jadi biasa macam itulah. Biasanya atlet tak kisah mana pun dia akan mengikut keluarga lah biasanya kan. Kalau mak kerja contohnya di Perancis, dia akan ikut Perancis. Sebab kalau kita tengok negara Perancis kan, Ila tengok Perancis padahal dia negara orang kulit putih, Eropah ni kulit putih, tapi kebanyakannya atletnya semua kulit berwarna sawo matang, gelap. Bermakna kebanyakan yang wakil Perancis tu lahir daripada imigran. Maksudnya dia asalnya negara lain, dia pergi berpindah ke negara tu ikut mak ayah. Jadi sebab itulah Kylian Mbappe boleh wakil Perancis. William Saliba mungkin dia memang asal Perancis. Siapa lagi yang player Perancis awak tahu selain pada Mbappe? Upamecano back dia. Siapa lagi? Dembele. Ousmane Dembele. Dia asalnya Senegal ke mana. Tapi sebab dia ikut family dia berpindah ke Perancis, jadi dia memilih untuk mewakili Perancis. Okey. Baik, Ilan, last sekali soalan. Apakah harapan awak sebagai seorang pemain bola sepak? Nak mewakili negara Malaysia untuk ke peringkat yang lebih jauh lagi lah. Maksudnya peringkat apa? Yang awak tahu? Peringkat daerah? Kalau dah wakil Malaysia, tak kira daerah dah. Peringkat ni lah mungkin peringkat Asia Tenggara, Sukan C. Sukan C ni kita lawan Thailand, lawan Vietnam. Ataupun Sukan Asia kita lawan Iraq, Bahrain, Arab Saudi. Macam tu. Ataupun Sukan Dunia. Ataupun dia panggil FIFA. Yang kita akan lawan Argentina, lawan Perancis. Okey, baik. Jadi itu saja sekitar podcast kita hari ini bersama dengan dua orang atlet yang mewakili Sekolah Kebesaran Pulau Indah ke pertandingan MSSD bola sepak bawah 12 tahun. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih dan ucapkan semoga adik berdua ini boleh berjaya melangkah lebih jauh, kerana sekolah kita walaupun terkandas di peringkat 16 terbaik terkandas di peringkat 16 terbaik, tetapi murid kita ni, atlet-atlet kita ni dibarisi hampir 10 daripada 15 atlet murid tahun 5. InsyaAllah tahun depan mereka masih lagi mampu menyinar, dan saya harapkan tahun depan ialah tahun untuk SKPI membuat sesuatu lah. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.